Betul lah adat ataupun kebiasaan orang terdahulu, mereka ni bertukar-tukar makanan. Kenapa? Sebab bukan hanya nak bagi makan, tapi dengan cara macam tu baru kita boleh tanya khabar. Sebab tu betul lah kadang-kadang mak-mak ataupun ayah-ayah generasi-generasi yang terdahulu, antara adatnya adalah apa adat kalau dengan jiran ni, tak semestinya bulan Ramadan. Tak Ramadan buat juga. Apa dia? Bertukar-tukar apa? Tukar pinggan, betul tak? Tukar pinggan. Bertukar-tukar tapawai. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kalau tapawai warna tu, pastikan tapawai tu yang pulang balik. Betul tak? Kalau tapawai, brand tapawai yang bagi balik tapawai ekor, itu last lah bagi makan kat jiran kita. Betul tak? Sebab ada pengalaman. Saya pernah hilangkan tapawai mak saya sampai hari ini diungkit. Betul lah adat ataupun kebiasaan orang terdahulu, mereka ni bertukar-tukar makanan. Kenapa? Sebab bukan hanya nak bagi makan, tapi dengan cara macam tu baru kita boleh tanya khabar. Kau ni hidup tak lagi ni? Anak kau sekolah mana sekarang? Bukan busybody, bukan jaga tepi kain orang. Agama tidak melarang kita jaga tepi kain orang. Kita mesti kena ambil tahu. Dah kalau sakit melarat, dah kalau kena pukul dengan suami sampai patah tengkuk, takkan kita buat tak tahu? Tak boleh, kita tak boleh jaga tepi kain orang. Biar je, walaupun kita ni kemas, tapi kita kena kemaskan diri dulu. Tak boleh. Agama minta kita untuk jaga tepikan orang. Yang tak boleh apa? Maknanya kau pergi ketuk pintu seorang-seorang. Hari ni buat dosa apa ini? Kita sengaja mencari-cari. Itu yang tak boleh. Tapi kalaulah kita ambil tahu pasal jiran, masa itulah tanda keimanan kita dan amanah kita sebagai seorang jiran.